Kadang-kadang dengar bau je buat kita lepaskan rindu. Awak nak tahu tak? Wangian tu melambangkan seseorang. Awak lah tu. Sebab tu dekat Encash ni kita ada perfume dan juga party perfume. Tapi hari ni Yana nak explain pasal party perfume, iaitu bahan mentah untuk buat perfume. So kalau awak nak tahu, okay, dekat Encash ni kita ada lebih kurang 800 jenis wangian yang available lah. Termasuk dengan wangian yang terbaru lebih kurang 26 jenis wangian yang available lah. Okay, semua wangian ni kita ada untuk bahan mentah, iaitu proses untuk awak buat perfume sendiri. Jadi sebab tu dekat Encash ni kita sediakan set dryer yang saiz 50 gram. Yang tu set dryer. Tapi kalau awak nak buat lebih lagi, kita ada untuk 100 gram, 250 gram, 500 gram dengan 1 kilo. Awak jangan pusing untuk harga, sebab harga kita akan bagi set dryer harga serendah RM19.80. Awak dah dapat dengan modal yang rendah, awak akan dapat untung yang tinggi. Kat Encash ni kita ada dua kategori parti, iaitu parti pure dan juga parti yang dah siap bancuh dengan alkohol. Jadi kalau parti pure ni awak kena beli alkohol sebagai tambahan. Tapi kalau awak beli parti yang dah siap bancuh dengan alkohol, tak perlu susah payah beli alkohol. Awak just refill terus masuk dalam botol dan boleh guna. Mana berminat nak tanya lebih detail apa yang ada di Encash Perfume Maker, awak boleh je datang di Encash Perfume Maker bersebelahan dengan Flyover Kubal Krian, ataupun awak boleh je klik link di bio saya ataupun mana-mana tim saya lah. So kalau video Yana lalu FYP, anda semua klik like, share dan juga repost supaya lebih ramai lagi tahu produk yang ada di Encash Perfume Maker. Ingat, Tagline Yana, wangi eksklusif untuk jiwa yang berkelas. Ingat, Tagline Yana, ingat Encash Perfume Maker. Jadi hargailah dia selagi dia masih ada, tapi kalau dia pergi, ingatlah dia dalam wangian.